Hai dan Assalamualaikum semua. Bersama lagi aku L dalam Polepak Studio. So hari ni guys, just macam mana korang baca tajuk kan, korang baca thumbnail, tengok thumbnail, bukan baca lah kan. Kita nak recap sikit lah. Aku nak recap sikit tentang Polepak Studio sepanjang tahun 2025. So untuk tahun 2025 Polepak Studio, kalau kata nak ringkas lah kan, nak ringkas satu ayat tu aku kata mungkin struggle lah. Struggle, ya, sesuai aku rasa struggle. Sebab ya, banyak benda yang berlaku kan. Maksudnya sama ada benda yang kita plan ataupun benda yang kita tak plan, ya, benda yang kita jangka ataupun benda kita tak jangka. Itu biasa lah kan. So ya, 2025 pembukaan tahun 2025. Tak silap aku, kita mulakan dengan Polepak Podcast season yang kedua, di mana kita ada satu new members lah, satu member baru yang mengganti kata Pak Angah, iaitu kita ada Syami ataupun Min, nama panggung dia Min kan. Aku rasa berapa episod lah, banyak juga episod kita orang, dan akhirnya sama. Maksudnya apa yang berlaku pada Angah, okay, kita tak ada masalah. Maksudnya Angah dia menarik diri disebabkan dia perlu komit dengan sesuatu benda. Dan begitu juga dengan Min, ya, Syami sama juga, dia perlu komit dengan kerja dia. Jadi masa dia tak banyak lah, jadi dia rasa dia tak boleh komit dengan kami. So that's why waktu tu untuk kita teruskan Polepak Podcast. Polepak Podcast ni telah dipatternkan adanya 3 host. Okay, kita pattern dia 3 host. Jadi kalau apabila Min keluar, Syami ni keluar, kita tak boleh nak kekalkan berdua. Faham tak? Sebab waktu tu kita ada konten yang berdua, maksudnya aku dengan Alip, iaitu kita ada 2 parok. Waktu tu 2 parok dah, season pertama dah habis, dan kita fokus kepada Polepak Podcast season yang kedua. Kerana kita terpaksa buat begitu supaya kita tak clash masa kan. Jadi apabila 2 parok season pertama habis, kita continue pula kepada Polepak Podcast season yang kedua. Secara tiba-tiba lah benda ni, sebab macam aku cakap tadi kan, kita tak jangka. Dan akhirnya Syami dia tak boleh commit. Dan kat situlah aku masih ingat lah, kita decide waktu sepatutnya hari tu kita shooting untuk Polepak Podcast lah kan, season kedua. Tapi apabila Syami dia tak boleh commit, dia tak boleh hadir pada hari tu, jadi aku dan Alip kita plan secara tiba-tiba. Kita plan apa Alip, kita buat ni 2 parok lah kan. So that's why 2 parok ni dia comeback semula di season yang kedua. Macam tu cerita dia lah kan. So lepas tu 2 parok season kedua berjalan. Dan sampai satu masa apabila kita merasakan yang kita 2 pula ni, masa yang tak bercukup pula kan, kita 2 pula ni rasa macam tak boleh commit. Di situ kita ada satu alternatif baru, di mana kita buat podcast masih berjalan, tapi kita buat secara audio. Audio saja, kita buat secara audio. Jadi kita tak perlu nak orang kata sibuk sangat lah, tak payah nak busy sangat, tak payah nak havoc sangat, kita record audio je. Jadi di situlah permulaannya. Ada minggu ni audio, minggu depan kita ada visual, lepas tu audio kembali kan, macam tu. Tapi sampailah ke episod yang terakhir secara video, iaitu aku rasa episod raya, edisi raya, di mana kita menjemput Angah sebagai bintang tamu kita kan, Angah. So itulah video terakhir. Dan lepas tu ada satu episod audio, and then tak boleh shooting lagi sebab masa tu okay lah, kita fikirkan raya kan. Tu aku record audio, tapi aku solo, aku seorang je waktu tu. Lepas tu itulah episod terakhir. So kalau tanya aku lah, apa status 2 parok ni kan, actually pada mulanya aku pernah bagi tahu dalam satu video. Aku ingat tajuk dia apa, yang aku lupa lah tajuk video tu. Macam ni juga video dia, kiranya video yang aku bersembang dengan korang lah, seorang-seorang macam ni kan. Aku ada sebut 2 parok dalam fasa berehat kan. Kita dalam fasa berehat, kita tak buat sementara waktu, kita tak ada mana-mana episod lah kan. Tapi yalah, lama kelamaan dia jadi tertangguh. Dia jadi aku rasa berapa bulan lah, lama jugalah kita bercuti tu, lama juga. Dan masa tu aku ada satu kerisauan, di mana aku sedang menjaga algoritma YouTube, algoritma TikTok ni kan. Bagi aku benda ni nak kena ada konsisten, nak kena berjalan kan. Tetapi waktu tu aku tak boleh selamatkan algoritma dekat YouTube. So aku selamatkan di platform TT,
TikTok lah kan. So apa yang aku buat adalah aku gunakan brand Dua Parok tu, guna brand Dua Parok tu, tapi aku create satu benda baru, satu medium baru, iaitu aku buat boleh dikatakan short comic lah. Komik pendek yang ada jalan cerita tapi bersambung-sambung lah. Dia macam satu page macam tu kan. So siapa yang follow kita orang kat TikTok, diorang tahu lah kan. Jadi tujuan aku adalah, yang pertama dia adalah tadilah aku cakap, aku nak kekalkan momentum. Algoritma tu aku nak kekalkan. Jadi yang kedua, aku explore benda baru lah kan. Aku lebih banyak buat grafik, buat komik grafik kan, buat komik, short komik. Lepas tu lama kelamaan aku rasa timbullah satu persoalan pada diri aku. Ini yang aku rasa titik paling rendah dalam sepanjang aku ada, orang kata apa, bercareer lah dalam dunia YouTube ni kan, dalam dunia konten ni. Timbul pertanyaan, sama ada aku nak teruskan ke, patut ke aku berhenti, adakah aku short sendiri, adakah aku buang masa. Tapi itulah, sehingga sekarang aku masih aku masih percayalah bahawasanya satu hari nanti aku boleh berjaya dalam bidang ni. Dan insyaAllah itu yang aku pegang lah. Aku pegang sampai ke sekarang kan. Walaupun kita cakap dari segi view-nya, dari segi like-nya tu, boleh kira pakai jari lah kan. 10 jari aku ni tak luak lah kan, nak kira kan. Boleh kira dia tetap tak memberikan aku satu aura yang macam mana cakap, macam aku nak kena berhenti lah. Tak, macam aku cakap tadi, dia datang sekejap, dia datang persoalan, okay? Tapi aku buang benda tu jauh-jauh, faham tak? Aku macam cakap kat diri aku, beri semangat pada diri sendiri lah kan. Macam aku cakap tadi, aku masih percaya lah, masih percaya yang suatu hari aku mesti berjaya. Di situlah munculnya idea. Ada satu idea baru, iaitu timbullah satu konten, iaitu Anak Bapak Podcast season yang pertama. Anak Bapak ni aku boleh katakan dia sebenarnya konten rescue lah, konten penyelamat. Apabila aku lihat macam Dua Parok kan tak boleh bergerak, kita stuck kat situ kan, and then aku tak boleh nak macam aku tak boleh nak stuck kat situ selama-lamanya kan. Kalau aku stuck kat situ, aku menunggu sesuatu yang tak pasti, aku tak akan ke mana-mana lah kan. Jadi aku create lah satu lagi Anak Bapak kan. Walaupun jauh dalam sudut hati aku ni, aku dah tak nak dah create apa-apa ni buat masa sekarang lah. Aku tak nak create apa-apa lagi, sebab playlist aku tak adalah kata banyak. Ada lah kan, macam kita ada Polepak Podcast, kita ada Luar Kotak, kita ada Dua Parok. So ada 3 kan, tak ada banyak. Tapi bagi aku, bagi seorang yang beginner, pemula ni, macam havoc sangat lah konten aku ni kan. Banyak pula playlist aku kan. Tapi macam mana, aku pun ada terfikir nak gunakan Dua Parok ni, tapi aku gantikan bapak aku. So tak payahlah konten anak bapak ni kan. Cuma macam yang aku kata, Dua Parok ni guys, dia ada bagi aku satu brand yang aku cipta, brand yang sangat mahal lah bagi aku. Dia adalah top tier aku berbanding Polepak Podcast. Walaupun tujuan utama dia, ataupun kita punya misi, kita punya goals adalah, ataupun kita punya target, Polepak Podcast ni adalah main dia, okay? Satu konten yang paling utama ya. Nama pun Polepak Podcast, nama dah sama dengan channel YouTube kan. Tapi akhirnya dia melepasi ekspektasi aku kan. Dua Parok ni berada di atas. Jadi sayanglah untuk aku tukarkan Dua Parok ni punya identiti, faham tak? Which is aku alip lah kan. Di situlah aku rasa tak apa, aku create satu lagi lah dengan secara berat hati. Aku create lah Anak Bapak. So Anak Bapak dah berjalan sehingga sekarang lah, masih berjalan. Kita dah 4 episod, 5 episod macam tu. Tak tahu video ni tayang aku dah berapa episod lah kan. Mungkin 4 atau 5 lah mungkin. Juga benda yang sama. Apabila okey lah, aku cerita sikit fun fact, di mana aku baru tukar kerja, dengan bekerja dengan sebuah syarikat yang baru. Jadi masa tu kembali, orang kata masa tu agak, bukan susah lah, tapi masa tu mencabar sikit lah kan. Perlu susun, dan lagi-lagi benda ni dia tak sama, vibe dia tak sama macam mana aku dekat Dua Parok kan. Macam Alip aku, kita dua-dua muda kan. Kita boleh shooting anytime, maksudnya sampai berapa lama pun kan. Tapi bila aku dengan bapak aku ni, kita nak kena ikut lah, follow lah masa dia kan. Tu yang tarik mencabar lah. Tapi tak ada apa yang bagi aku kata teruk sangat lah, tak ada kan. Kalau tanya aku, adakah aku happy? Yes, aku happy je kan. Akhirnya aku boleh record tanpa aku memikirkan komitmen yang lain. Maksudnya
bapak aku lah kan, paling senang kan. Kita satu rumah, kita boleh shooting pun anytime lah kan. So lahirlah anak bapak. So kalau korang tanya aku lah, apa lah status lah kan tadi, status apa? So aku cakap, aku sekarang ni aku boleh declare adalah Dua parok tu sendiri, dia dah stop lah. Kita stop lah macam tu, kita stop. Tapi aku tak boleh katakan stop tu bermaksud tak ada. Sebab aku manusia kan, kita manusia, kita tak boleh nak predict masa depan. Kita tak boleh nak, tak tahu apa yang akan jadilah di depan kan. Sama ada okay, Alip akan ada, dia dah boleh free lah, dia nak return balik, boleh, tak ada masalah. Aku tak ada tutup sebarang kemungkinan. Tapi kalau buat masa terdekat ni tak ada lah ya, tak ada. So aku sekarang ni lebih fokus dengan anak bapak. Dan insyaAllah macam aku pun ada satu lagi kan, playlist tambahan, iaitu Mukli Random. Tapi tak tahulah bila lagi konten untuk Mukli Random tu akan keluar. So begitulah tahun 2025, tahun yang struggle lah. Struggle gila. Tak pernah aku rasa macam nak give up walaupun ada sekali datang persoalan dalam diri aku, di mana aku bukan kata stres lah, tapi ya persoalan yang bertanya dalam kepala aku kan. Tapi itu hanyalah mainan saja, menghentikan aku. Tapi aku tetap melawan lah kan, aku tetap buat kan. Walaupun ya pernah je orang cakap dengan aku kan, macam benda buat tak ada hasil kan, benda buat tak ada hasil, penat kan. Kau kan kerja, balik takkan kau nak buat lagi, besok kau nak kerja. Apa yang aku boleh cakap adalah, apabila sesuatu benda yang aku minat, aku buat. Walaupun aku letih, tapi aku okey, faham tak? Kan susah aku nak terangkan, sebab kita tak boleh nak puaskan dan kita tak boleh nak fahamkan semua orang, faham tak kan? Dia macam kebolehan kita ataupun kita punya tahap kepenatan kita ke tahap diri kita ni, hanya kita yang tahu kan? Kita dan juga Allah lah, Tuhan lah kita yang tahu kan. Orang lain mungkin tahu tapi tak semua, faham tak? Kembali pada tadi yang mana aku cakap, aku sangat-sangat percaya, insyaAllah aku percaya satu hari aku boleh berjaya dalam dunia ni. Aku tetap pegang dengan pegangan aku punya firasat aku dan aku punya vision aku kan. Walaupun biarlah orang cakap, alah mengarut lah kau punya vision ni kan, sampai sekarang pun macam gitu juga kan. But aku sekarang ni buat benda ni sebagai hobi, sebagai tempat aku buang stres aku kan. Sebenarnya lebih nak menonjolkan karya lah kan, karya nak menunjukkan yang aku boleh buat. Dan aku pun melalui fasa-fasa belajar kan. Tak semua dalam dunia editing ni aku pandai, but belajar slow-slow lah kan, belajar slow-slow, but benda tu ada something. So dekat sini pun aku nak mengambil kesempatan mengucapkan selamat tahun baru pada korang semua yang menonton. Semoga tahun 2026 ni adalah tahun yang bagus untuk korang kan. Tahun yang memberi korang semangat yang baru, semangat juang yang baru. Dan semoga apa jua yang korang mahukan pada tahun 2025 yang masih belum korang dapat, masih belum korang kecapi, InsyaAllah tahun 2026 ni lah yang korang boleh struggle, korang boleh usahakan untuk dapat. So kalau korang tanya aku, apakah harapan aku untuk 2026 ni untuk Polepak Studio adalah sama. Aku masih berjalan, masih teruskan, dan masih ada visi yang sama yang aku tak dapat lagi sepanjang 2 tahun, iaitu nak berjaya, faham tak? Aku nak berjaya. So aku harap ada something, like rezeki kan, satu benda yang sangat besar yang untuk Polepak Studio dapat pada tahun 2026. So macam biasa, aku pernah sembang panjang lebar kan, jam pun dah pukul berapa. So kita jumpa lagi di next content, InsyaAllah anak bapak. Dan bye bye. Assalamualaikum. Sayonara.